Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ni saya ada 3 buah Camry ACV 40 saya nak bagi dekat tuan-tuan. Stok baru sampai fresh tuan-tuan, baru keluar daripada lubuk Camry tuan-tuan. Semua ni tuan-tuan, harga saya nak bagi memang murah, condition memang cantik, memang macam ni tuan-tuan. Datang sini tengok tuan-tuan, tak percaya datang sini tengok, okey? Yang pertama saya ada Camry ACV 40. Yang ni 2.0 saja tuan-tuan. Yang ni E-Spec tahun 2010. Tayar 44 dah pakai Continental tuan-tuan. Yang ni unit baru sampai saja. Bumbung dia ada cat mati sikit. Jangan risau tuan-tuan. Jangan kecam. Saya akan buat bagi tuan-tuan. Masa tuan-tuan datang dah macam baru dah. Okey. Tuan-tuan tengok bahagian dalaman dia tuan-tuan. Masih kemas. Masih cantik. Kereta ni daripada baru. Satu owner genuine tuan-tuan. Saya boleh tunjuk geran dia tak ada masalah. Enjin memang sangat smooth. Mana-mana tuan-tuan yang nak cari Camry tapi nak Rotax jimat, inilah penyelesaian dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bahagian belakang. Yang ni kampet original warna cream dia pun masih ada lagi tuan-tuan dekat bawah tu. Tuan-tuan tengok saya tunjuk. Tengok kampet original masih ada tuan-tuan. Yang ni dia buat alas sahaja. Seat semua memang cun lagi tuan-tuan. Tak ada koyak. Tak ada apa-apa tumpuk kotoran tuan-tuan. Okey, yang ni nombor plate dia pun kemas tuan-tuan. 8322. Yang ni 2.0 E-Spec. Yang ni saya nak jual dengan harga 21,800 sahaja tuan-tuan. Dah dapat kereta yang tahun 2010. Okey. Yang kedua tuan-tuan, saya ada Camry. Yang ni 2.4 V-Spec tahun 2009. Yang ni memang cantik tuan-tuan. Okey, memang kemas, memang lawa. Warna putih pula tu tuan-tuan. Datang dengan color pearl white. Yang ni pun sama tuan-tuan. Tayar dah pakai Continental. Okey, boleh tengok bahagian dalaman dia tuan-tuan. Unit ni special sikit sebab dia dah datang dengan sound system Maestro tuan-tuan. Okey, yang ni tahun 2009 2.4V dah siap dengan push start button. Mana yang nak cari 2.4 nak full spec dah ada push start. Inilah kereta dia tuan-tuan. Yang ni full memory seat kiri kanan. Okey. Boleh tengok bahagian belakang dia tuan-tuan. Okey, seat ada reka-reka sikit tu biasalah tuan-tuan. Ini tanda owner pakai tuan-tuan. Bukan simpan. Okey, kereta ni mileage baru 260,000 sahaja. Okey. Ni dah siap dengan full body kit tuan-tuan. Memang cantik, memang kemas. Okey, yang ni facelift tuan-tuan, dia lampu petak. Yang ni saya nak jual dengan harga 21,800 juga tuan-tuan. Siap Puspakom, siap tukar nama. Ingat tuan-tuan, kat sini siap boleh nego lagi tuan-tuan. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, saya ada Camry SEV 40. Yang ni 2.0 E-Spec juga tuan-tuan. Yang ni tahun 2010. Yang ni special sebab dia dah siap dengan full body kit. Tayar 44 dia pakai Michelin tuan-tuan. Okey, sebiji saja dah dekat RM400. Tuan-tuan boleh tengok bahagian dalaman dia. Memang kemas, memang lawa lagi tuan-tuan. Okey, yang ni mileage baru 210,000 sahaja tuan-tuan. Okey, tengok bahagian dalaman memang kemas, memang lawa tuan-tuan. Okey, seat semua cantik lagi tuan-tuan. Okey, tengok bahagian belakang memang cukup-cukup selesa. Okey, dah siap dengan aircon belakang. Yang ni E-Spec tuan-tuan tapi owner dah balut balik seat leather. Siapa yang dah beli ni dah tak payah nak balut-balut dah. Dah siap dah orang kata. Walaupun dia 2.0 E-Spec tapi dia dah full leather seat. Okey tuan-tuan, kereta ni saya nak jual murah-murah je tuan-tuan. 21,800 sahaja. Dah siap Puspakom, dah siap tukar nama. Ingat tuan-tuan, siap boleh nego lagi tuan-tuan. Tak ada masalah. Kat sini kita memang lubuk Toyota Camry tuan-tuan. Lebih 30 unit Camry yang tersedia dekat sini tuan-tuan. Dan pelbagai lagi kereta lain kita boleh accept trade-in. Tak ada masalah. Harga boleh runding. Tiada processing fee. Tiada cas tambahan. Datang sini, proses sepantas 5 minit. Kereta terus bawa keluar sebab kereta ni semua dah siap Puspakom. Okey? Mana-mana tuan-tuan berminat dengan kereta yang saya review hari ni, boleh terus call saya, Iman daripada Rad Motoring Selayang. Assalamualaikum.